Saya perasan ramai orang yang nak buat bisnes, tapi sampai ke hari ni masih tak mula-mula. Kau nak tahu tak kenapa? Saya ada seorang kawan lah, hampir setiap minggu dia cakap benda yang sama. Aku nak buat bisnes lah tahun ni. Seminggu lepas tu, dia cakap lagi, dia ulang lagi. Aku tengah survey bisnes yang sesuai. Sebulan lepas tu, masih lagi survey, masih tengok video TikTok, masih baca Facebook, masih tanya sana sini. Sebenarnya masalah dia bukan malas. Masalah dia tak tahu nak mula dengan bisnes apa. Nak jual makanan takut basi. Nak jual pakaian takut banyak saiz. Nak buka kedai tak ada modal. Nak simpan stok banyak pun takut tak laku. Akhirnya tak buat apa-apa pun. Setahun berlalu macam tu je. Sampailah satu hari dia nampak promosi lelong dekat minyak wangi tuyu. Dia ingat nak survey je dulu. Sekali bila dia tengok MOQ hanya 10 botol je, siap boleh campur tau wangian-wangian. Tak perlu ada kedai, tak perlu ambil ratus-ratus botol. Terus dia rasa, inilah yang aku mampu buat. Dia terus grab promosi lelong minyak wangi tuyu, dapat perfume dengan harga lelong, modal kecil. Boleh jual dekat kawan office dan juga kawan-kawan di media sosial. Dia siap buat perfume jenama dia sendiri tau. Hari ni dia bukan lagi orang yang sibuk survey bisnes, dia dah mula berbisnes. Dah ada pelanggan pertama, dah ada repeat customer. Yang paling penting dia dah mula gerak. Sebab dalam bisnes ni, orang yang mula dulu sebenarnya lebih dekat dengan kejayaan berbanding dengan orang yang asyik survey je. Kalau anda masih tak tahu nak mula bisnes apa, ini mungkin peluang yang anda cari. Promosi lelong minyak wangi tuyu sekarang ni sedang berjalan. MOQ rendah je, 10 botol je bos. WhatsApp saya sekarang sebelum promosi tamat. Jangan jadi orang yang survey sampai tahun depan.